Masjid Sultan Singapura diiktiraf sebagai masjid paling ikonik di Singapura dan diwatakan sebagai monumen negara. Malah masjid ini merupakan landmark paling popular yang terkenal dengan seni binanya. Malah kewujudan masjid sejak awal abad ke-19 wajar dianggap sebagai sebuah lambang warisan dan agama Islam yang merentasi generasi. Di ulang tahunnya Masjid Sultan yang ke-200, ia merupakan satu peringatan yang bermakna terhadap warisan mendalam dan peranan teguh masjid itu dalam kehidupan masyarakat Islam Singapura. Sumbangan besar Masjid Sultan bukan sahaja sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat masyarakat yang telah membentuk jalinan sosial dan identiti masyarakat Islam selama 2 abad. Dapat diungkapkan betapa besar dan kayanya warisan Masjid Sultan dan betapa mendalamnya akar masjid ini dalam masyarakat. Masjid Sultan yang terletak di Kampung Gelam, dibina pada tahun 1824. Malah ada yang mengatakan ia mula dibina lebih awal dari itu. Tengku Husin yang diangkat menjadi Sultan oleh Inggeris ketika itu, telah mendapat kerjasama Inggeris dalam pembinaan masjid ini. Wujudnya masjid ini, secara tidak langsung, menjadi pusat interaksi bagi masyarakat Muslim yang datang ke Singapura. Di sinilah identiti Islam di Singapura tumbuh, dengan corak Melayu, Arab, Bugis, India dan Jawa yang berpadu secara harmoni dalam satu rumah ibadah yang sederhana namun penuh makna. Pengubahsuaian bangunan masjid ini telah dilakukan beberapa kali, bukan sahaja meningkatkan penampilan fizikal bangunan, tetapi juga memperkukuhkan identiti Islam dalam komuniti Melayu Arab Singapura khasnya. Kubah emas baharu yang menjulang tinggi, dinding yang lebih kukuh, dan dewan solat yang lebih besar telah menjadikan masjid ini mercu tanda yang penting. Ia bukan sahaja menjadikan Masjid Sultan menjadi lebih daripada sekadar tempat solat, tetapi menjadi simbol tamadun Islam yang telah bertahan dalam pemodenan dan penjajahan. Walaupun bangunan pencakar langit telah muncul di sekelilingnya, Masjid Sultan tetap teguh, menjadi simbol ketenangan di tengah-tengah kemodenan. Di sini, warisan, kerohanian dan masa depan bersilang menjadi satu mesej bahawa identiti masyarakat Islam tidak boleh hilang meskipun dunia berubah dengan pantas. Dan seperti mesej Islam yang sentiasa relevan sepanjang zaman, keindahan masjid ini seolah-olah berbisik lembut kepada sesiapa sahaja yang melihatnya. Jangan biarkan jejak nenek moyangmu hilang di telan zaman. Jagalah wasanmu, kuatkan identitimu, dan jadilah cahaya kepada orang di sekelilingmu. Kerana selagi hati masih mencari ilahi dan kaki masih melangkah menuju rumahnya, tiada kota yang terlalu moden untuk menjadi tempat melahirkan ketenangan. Masjid Sultan telah membuktikan
bahawa cahaya Islam akan sentiasa menemui jalannya, walaupun di tengah-tengah hiruk pikuk dan cahaya neon yang bergemelapan.